Inginkan kereta MPV bulanan rendah? So untuk family korang, ini korang. Dekat hadapan saya ini korang boleh nampak ini adalah satu buah kereta MPV yang ramai juga orang pakai zaman-zaman dulu sebelum kewujudan yang baru punya. Okey, sebelum kewujudan yang baru punya kita ada yang lama. Okey, design dia macam ini. Okey, ini adalah Pro 2 Alza 1.5 SE. Okey, ini Alza ni model tahun 2015 korang. Walaupun 2015 korang boleh nampak sahaja dekat bahagian luar dia ni pun masih cantik, masih tip-top, masih macam condition baru yang punya. Okey, macam kereta baru punya. Okey, tengok bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang dia pun dia dah siap tukar lagi dengan lampu LED albino, memang nampak nice. Okey. Okey, ini bahagian luar dia memang masih cantik, tak ada calar bala. Okey. Alright. Okey, kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, dia punya interior dalamnya ni dia memang agak sedikit berbeza dengan yang latest punya korang tak boleh cakap, memang agak moden sedikit. Okey, ini bahagian seat dia. Okey, sorry kita ada plastik kat sini. Okey, bahagian seat dia korang tengok dia menggunakan private seat. Lepas tu dia ada benang warna merah kat sini, memang nampak unik sikit lah dia punya design. Okey, alright, ni bahagian steering dia. Korang tengok sahaja interior dalaman dia pun memang agak sedikit berbeza dengan yang Alza baru punya. Okey, ni bahagian digital meter dia. Okey, dia punya mileage ni 130 km ya korang. Okey, lepas tu dia ada Android player, masih berfungsi dengan baik. Korang boleh tekan lagi, tak ada masalah, berfungsi dengan baik. Tak ada lag semua. Okey, ni bahagian dalaman dia. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia pun tak ada sempit. Tak ada sempit, memang sangat luas. Okey. Belakang ni tekan sahaja, korang boleh duduk dekat bahagian belakang. Contoh korang ada anak yang ramai, family yang ramai, memang sangat sesuai untuk Pro 2 Alza ini. Okey, dia nampak walaupun dia nampak walaupun dia model lama, tapi kalau korang nak jadikan sebagai kereta family car, memang seginilah saya cakap. Okey, ini bahagian belakang dia. Okey, kita tengok bahagian bonnet dia dulu. Okey, ini bahagian bonnet dia. Okey, walaupun dia punya bonnet ni nampak sempit kan, tapi korang jangan risau. Korang boleh tarik sahaja bahagian belakang ni, nanti korang akan dapat space yang bonnet yang sangat besar dan sangat luas. Okey. Kalau korang nak buat Alza ni sebagai kereta korang angkat barang untuk bisnes kecil korang pun tak ada masalah korang. Sebab ruang belakang dia ni saya boleh cakap memang sangat besar. Kalau korang tolak kerusi bahagian belakang ni memang agak besar sedikit. Okey. Alright. Ini bahagian dia. Alright. Untuk harga Pro 2 Alza sekarang ni kita bahagi korang boleh dapat harga dalam RM37,000 bulanan dalam 600. Okey, korang boleh dapat bawah 600. Okey. Okey, untuk korang yang berminat dengan ni korang boleh PM kita sekarang, sementara stok masih ada. Untuk Pro 2 Alza ni kita tak banyak stok, tapi untuk korang yang berkenan dengan Pro 2 Alza ni korang boleh PM kita cepat-cepat. Okey, sebab stok kita pun tak ada banyak sangat. Alright. Apa-apa korang boleh PM kami. Bye. Assalamualaikum.